kasih banyak kerana sudi bersama memberi dan berkongsilah apa yang patut kita tahu tentang kerusahan stres dan kesihatan mental. Kalau untuk makluman semua, Profesor Madya Dr. Nuhaiti Ibrahim ni memang seorang pengarah kanan ya, dan juga seorang researcher, penulis artikel yang lebih daripada 64 dan tulis buku lebih pada 60. Ini yang saya dapat lah ya information, dan mungkin dah lebih sekarang, dan memang pakar dalam bidang kesihatan mental. Dan saya sebenarnya bagi pihak We Creative sendiri nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana sebenarnya program ini terjadi dan akhirnya dapat dilaksanakan adalah diinspirasikan daripada kajian doktor sendiri yang ada membuat program research lah ya tentang kesihatan mental di kalangan pelajar dan B40 dan sebagainya. Ini satu yang memberi kita inspirasi lah supaya kita juga dapat mendapatkan khidmat doktor sendiri untuk bersama berkongsi dengan kami semua. So kalau yang lain nak tahu lagi boleh Google je, boleh Dr. Yanti sendiri banyak ada buat seminar-seminar lain juga, dan yang kita tahu Profesor Dr. Nuhaiti adalah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan ada di program psikologi klinikal dan kesihatan tingkah laku Fakulti Sains Kesihatan UKM, dan saya rasa saya akan serahkanlah seterusnya kepada doktor. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam selamat petang pada semua peserta-peserta yang hadir pada hari ini, dan terima kasih juga kepada pengerusi Puan Fauziah kerana telah menjemput saya untuk sesi ataupun slot pada diberi tajuk berkaitan dengan pengurusan kesihatan mental Tapi memandangkan bila kita bercakap pasal kesihatan mental ni, kita rasa kita ni sebenarnya ada masalah kesihatan mental ataupun tidak, ataupun kadang-kadang terlalu banyak yang diwar-warkan kesihatan mental sampai kita pun confuse apa kesihatan mental itu. Adakah stres itu pun dah kesihatan menjadi, boleh kita kata dia ni mental, ataupun dia dah sampai tahap yang memang betul-betul mental, misalnya dah sampai pada skizofrenia, ataupun masih lagi baru sahaja mengalami mild depression. Kadang-kadang benda tu kita tidak tahu sebenarnya. Jadi mungkin penjelasan pada hari ini lebih kepada mungkin kita nak fahamlah sedikit apa pasal kesihatan mental, dan mungkin sedikit pasal pengurusan sebab pengurusan kesihatan mental, pengurusan stres ni sebenarnya dia sangat-sangat bergantung kepada individu itu sendiri Mungkin saya boleh bagi pandangan, okay, you buat relaxation technique. Tetapi some of them, kalau guna pun relaxation technique, dia rasa tak ada apa kan. Jadi dia sangat-sangat bergantung kepada individu. Maksudnya bila kita bercakap pasal berkaitan kesihatan mental ni, mental kita ni, dia bukan berkaitan dengan mental sahaja. Sebab dia akan merangkumi emosi kita. Macam mana kita react dengan masalah yang ada, macam mana emosi kita, macam mana kita dari segi psikologi kita, dari mana kita merasa sejahtera. Walaupun ada masalah ke tak ada masalah, kita sejahtera ataupun tidak. Jadi bila melibatkan kesihatan mental ni, kalau kita kata orang yang sihat ini adalah dari segi fizikalnya sihat kan. Tetapi kalau tak ada penyakit tu maksudnya kita sihat. Tetapi orang tidak nampak apabila melibatkan kesihatan mental kan. Mungkin fizikal kita okey, kita tak ada masalah jantung, kita tak ada masalah kecil manis, kita tidak ada kecacatan fizikal yang lain tetapi adakah mental kita juga sihat? Jadi sebenarnya bila melibatkan kesihatan, dia sangat-sangat berkait dengan kesihatan mental, benda yang kita tidak nampak sebenarnya. Dan kalau memang saya banyak buat pasal, for example, pasal depression. Patient mati, memang dia ada masalah jantung ataupun dia ada masalah kecil manis. Tetapi ada setengah kajian menunjukkan bahawa kematian itu bukan disebabkan oleh masalah penyakit fizikal yang dialami, tetapi disebabkan oleh masalah mental. Sebab bila melibatkan, kalau you ada masalah fizikal, masalah mental you okey, maka kita masih boleh nak cope. Kita boleh berfikir lagi macam mana nak mencari rawatan, macam mana nak mencari ubat, macam mana nak menjaga kesihatan kita walaupun dalam keadaan kita sakit. Tetapi bila kesihatan mental kita terjejas, secara tidak langsung kesihatan fizikal kita yang okey pun akhirnya dia akan terjejas juga.
kan. Kadang-kadang kita tengok dia asyik demam je apa semua, tapi sebenarnya lebih kepada psikosomatik kan. Dari segi fizikalnya okey, tetapi sebab emosi you, keadaan cara pemikiran you yang tidak stable, and then you terlalu memikir terlalu mendalam tentang sesuatu perkara sehingga you tak boleh nak cope lagi dengan situasi tersebut, maka akhirnya membawa kepada masalah-masalah yang melibatkan emosi, psikologi yang tidak selari dengan tindakan kita, and then membawa kepada kesejahteraan sosial, maksudnya hubungan sosial kita jadi akan makin bertambah teruk ya. Jadi kalau kita kata menurut WHO dia kata bahawa kalau kita ni okey dari segi mental, maksudnya kalau kita okey, maksudnya kesejahteraan tu dia akan meliputi kita mampu menghadapi tekanan hidup dengan cara yang baik. Kita dapat mengatasi tekanan hidup kita dengan cara yang normal. Kita dapat berfungsi dengan cara produktif. Mungkin kita ada masalah. Bila kita ada masalah, kita tak ada masalah mental pun sebenarnya. Kita ada masalah. Kita tak boleh nak lari daripada masalah kan. Sedang orang kan, kalau kita rasa, sebab bagi saya, stres itu perlu ada. Kan? Kalau kita tak ada stres, kita jadi macam mana? Kita jadi lay back kan. Kita macam tak ada apa kan. You nak fikir apa? You tak akan bergerak ke depan, you tak akan jadi produktif. Tapi stres tu ada, tetapi sejauh mana stres itu memberi kebaikan kepada kita. Sebab sekarang ni kita pun sendiri tak tahu kita stres kita ni minimal ke ataupun maksimal. Kalau setakat stres yang minimal tu saya rasa perlu ada. Terutama kalau orang yang bisnes ke, orang-orang yang bekerja. Kalau tak, you kata pergi kerja, you tak ada stres apa, you tak perlu buat apa, kan? You relax sahaja. Kan? Jadi kalau kita balik rumah, and then kita ada anak-anak yang nak makan, kita rasa stres, lalu juga kan nak kena masak apa semua. Jadi kerana stres yang sedikit itu kita masak. Kalau kita tak rasa stres, kita duduk je lah, tak apalah, kau lah nak makan ke tak nak makan kan? Kita ada stres, tak ada tekanan-tekanan itu. Jadi kita jangan anggap bahawa stres itu tak bagus. Stres yang bagus kita panggil eustress. Tetapi kalau stres yang tidak bagus, kita panggil distress. Jadi, eustress tu perlu ada. Maksudnya stres yang minimal tu perlu ada. Tetapi kita tak nak stres tu yang membawa kepada yang melampau, yang sampai satu tahap kita tak boleh nak menanganinya lagi. Ya? Jadi, stres yang sekecil kalau kita tidak nak tangani dengan baik, maka dia akan membawa kepada masalah depression. Ya? Masalah yang lebih teruk lagi dan akhirnya mungkin akan membawa kepada anxiety, boleh membawa kepada sampai satu tahap orang yang dikata ada halusinasi kerana tidak dapat mengawal masalah-masalah yang berlaku dalam hidupnya. Jadi kalau orang-orang yang keadaan mentalnya okey, walaupun dia stres yang sedikit, dia masih lagi boleh bagi sumbangan kepada komuniti, dia masih lagi bagi sumbangan kepada keluarga, dia boleh bagi lagi sumbangan dalam pekerjaan dia. Jadi sejauh mana kesihatan mental kita? Jadi kita selalu tengok antara fakta dengan mitos kan. Ada menyatakan bahawa masalah kesihatan mental ni jarang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Sebab benda tak nampak. Memang kita kata kecuali kita buat kajian. Kalau kita buat kajian baru kita nampak bahawa sebenarnya ramai sangat orang yang mengalami kesihatan mental. Kalau kita tengok ni memanglah report yang lama ya, daripada WHO kata 1 dalam 4 individu pernah mengalami masalah kesihatan mental dalam kehidupan mereka. Maksudnya itu adalah normal. Cuma kesihatan mental itu severe ataupun tak severe kan. Jadi ramai sebenarnya. Jadi jangan kita anggap bahawa masalah kesihatan mental ni benda yang sangat-sangat kurang, tapi sebenarnya dalam rumah kita mungkin ada. Kita yang tidak tahu, ataupun mungkin kita sendiri mengalami masalah kesihatan mental, kita tidak tahu. Jadi sebab tu tanpa kajian memang kita akan rasa benda ni jarang berlaku. Segi mitosnya kita rasa jarang. Dan kalau kita tengok dari segi mitos kata masalah kesihatan mental ni hanya mungkin orang dewasa je ada masalah mental ni kan. Sebab dia banyak masalah. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah perceraian, masalah kerja, masalah rakan. Maka akan membawa kepada masalah mental. Tetapi hampir separuh daripada masalah kesihatan mental ni bermula daripada umur 14 tahun lagi. Sebab tu kalau kita tengok ramai kanak-kanak pun ada yang bunuh diri. Kan? Masalah apa? Kerana mental tidak dapat diurus dengan baik. Jadi sebab tu yang kita perlu belajar pasal mental, pasal depression, sebab yang penting adalah
Satu, kita nak urus diri kita. Satu lagi adalah macam mana kita nak kenal pasti anak kita sendiri ada masalah mental ataupun tidak. Kan? Sebab kita sendiri sebagai ibu bapa kadang-kadang kita tidak, memang kita memang tak ambil benda tu perkara yang serius. Kalau kita tengok anak kita berkurung dalam rumah apa semua, kita rasa benda tu biasa. Mungkin main game ke apa semua kan tak? Tetapi kita tak tahu apa yang berada di dalam emosi anak-anak kita. Okey. Jadi masalah kesihatan mental ni tidak akan mempengaruhi kesihatan fizikal. Tapi sebenarnya masalah kadang-kadang orang yang tidak ada masalah fizikal, bila ada masalah mental, dia boleh membawa kepada masalah fizikal juga. Ya? Jadi masalah kesihatan mental ni meningkat risiko individu untuk mengalami penyakit-penyakit seperti kencing manis, jantung. Kan kalau orang kata kanser pun salah satu sebab, mungkin sebab kita terlalu banyak stres kan. Ataupun orang kata sakit jantung ni sebab kadang doktor pun kan tanya kita kan, you ni banyak sangat fikir ke? You ni stres ke? Sebab nampak dia kata jantung you makin lemah ke. Jadi maksudnya kesihatan mental ni sebenarnya sangat-sangat penting. Benda yang tidak nampak tetapi sangat penting. Kalau you ada kudis, kalau you ada kencing manis, kita tahu macam mana nak rawat. Tetapi kesihatan mental ni, kalau kita sendiri tak tahu macam mana kita nak rawat. Dan akhirnya kita nampak benda yang dah sangat-sangat parah. Yang kita amat-amat sukar untuk dirawat lagi. Jadi kita kena tahu daripada awal sejauh mana masalah kesihatan mental kita. Ya?